Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini daripada Loli TV Travel buat trip ke Sabah benar. Sama geng Loli TV Travel dan SVP Travel, Mr. Ajit dan Mr. Karen Salman Han. Okay, kita nak gerak. Okay, sebelum tu saya nak cek lah berapa orang-orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbana lamunqalibun. Okey, baik kak. Yang tu tolong tutupkan ya. Ya ni. Takut nanti bahagian tu jatuh atas. Okey, baik. Okey, jadi nama saya Ajit dah. Nama saya Ajit. Hari ini supirnya, kita punya pemandu kita ada nama dia Naden Boy. Jadi sepanjang perjalanan kita akan bersama dengan anda. Okey, daripada SVT Holidays kita akan ke laluan kita pada hari ini, kita ke Sabah Bernam ya. Kita akan ke Sabah Bernam, Sungai Besar. Lepas Sungai Besar kita akan singgah dekat hari ini Sekincan. Okey, Sekincan, lepas tu Kuala Selangor. Jadi biasanya anda pergikan dengan lawatan ke sana adalah dengan package A. Yang selalu kan kita pergi IKS. So jadi hari ini kita akan pergi dengan package B. Baik, Nitas. Jom Nitas terus. Okey, kita berhenti makan di Hotel Canai Pelangi. Dinianti. Okey, mari. Makan kenyang-kenyang. Nanti nak makan lagi. Oh, balik kampung. Jom kita makan. Sama baju. Mana? Baju tak sama. Jom. Kita masuk. Oh, kita nak masuk. Jom makan. Oh. Hai, mana tu? Ifah. Oh, ingat tinggal ni. Okey. Ada dia. Bos. Ajak. Hotel Canai Pelangi, Dinianti. Jom. Hidup. Nasi pelangi Oh tu kan color pelangi. Wow. Dia ada pressure color tu pressure lah. Tu. Ladi. Tengok tu dia tarik. Tengok sama. Ini dia panggil gading. Ini dia panggil gading. Dekat mana anda beli nanti tolong tuliskan nama ya. Sebab plastik seakan-akan sama. Jadi plastik seakan-akan sama selalu je. Waktu balik ni selalu ada je orang dah terambil barang orang lain. Tak ada nama saya punya. Jadi kita sebenarnya tak perlu risau. Sebab apa? Lokasi kita jemput dan hantar tu satu tempat je. Bila satu tempat barang semua dikeluarkan, mesti kenal. Mana Jamila? Pertama kita kuih kapet dan biskut Iman Kapet. Ni first time sini. Okey kak. Jom. Okey, kita pergi makan lo.
Jom kita sarapan dulu. Boleh buat ke kapet nanti? Boleh. Cuba buat ke kapet. Jom kita makan dulu. Makan lagi. Oh, makan lagi. Jom kita makan lagi. Kali kedua. Kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Pagi ini geng Loli TV Travel berada di Okey, jom kita menjamu selera. Makan lu. Nasi lemak, daun pisang. Kuih bulat tengah-tengah. Kuih dia. Kuih donat. Air. Sila. Oh, tu dia. Terbaik. Proses pengambilan kan? Kita ada jalan yang kami sediakan hari ini ada nasi. Okay, sila. Oh, sedap tak? Baik, putus. Nasi lemak. Banyak ni. Masih bertenaga. Nasi lemak daun pisang. Tanya puan-puan. Kuih, air, masuk. Terbaik. Mari kita borong kapit. Itu saya ucapkan terima kasih pada semua lawatan kita, memilih Previs Imas untuk salah satu tempat lawatan dalam program hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, pagi ini kita sampai lagi di Imas Kapit. Sebelum ni kita dah sampai tahun lepas. Jadi tahun ni kali kedua, ada juga yang belum sampai first time. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ini nama apa? Nurul. Okey kot. Terima kasih kerana sudi menerima kami sebagai tamu, sediakan jawadah makanan sarapan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada kita punya bos Ajit, bawa kita ke sini lagi. Dan terima kasih kepada semua peserta yang selamat datang sama-sama hari ini. Kita nak santai-santai, kita nak giling-giling, enjoy sambil kita support produk tempatan Itulah yang akan memberi semangat untuk mereka lebih teruskan perusahaan mereka. Ini produk Melayu tempatan Jadi apa makan ni kita tengok ke dalam, kita borong apa yang ada kita borong, insyaAllah. Tapi tahun lepas dah pergi, memang saya beli, memang sedap lah PKP dah macam Malaysia dia. Malaysia yang kacang tu dah lampas dah habis. Okey, jadi terima kasih banyak sekali lagi menerima kami sebagai tamu. Dan itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Kita nak dengar bos kita. Cerita kan memang cerita panjang, cukup panjang. Sebab daripada pengenalan kita daripada dulu sampai sekarang, kita macam saya beritahu, kita ni tak macam orang lain, kita macam adik-beradik je. So jadi banyak juga di kalangan kita ni, banyak ITS yang kita dah singgah sebelum ni kan. Hampir 4 tahun lebih, dah masuk tahun ke-5 kan. Banyak ITS yang so jadi ada yang kita dah singkirkan daripada jadual kita, tetapi yang masih tetap lagi menduduki di hati kita dan di naluri kita dan semua dia adalah Iman Kapits. Sebab produk dia daripada mula-mula kita jumpa dengan akak. Masa mula-mula kita jumpa Iman Kapits itu, kita ada kapit dia 3 sahaja. 3 sahaja. Hari ini ada 16 kan? 17. So kita dah sampai ke sesi 17. Jadi dekat sini kan orang dia tahu kawasan ni adalah kawasan tepi pantai. Kalau bisa kata tepi pantai ni susah pokok durian lah. Kita betul tumbuh dekat sini, tapi sini famous adalah kuih kapit. Ini kita rasakan kuih kapit. So di kalangan kita yang hari ini rasa nak buat kuih kapit hari ini, pegawai pun ada, kita boleh cuba. Dah siap semua tu, kita boleh bawa balik. Jadi saya minta sebab apa, salah satu kuih kapit walaupun perbezaan harga sedikit lebih, tapi daripada rasa sampai hari ini tak pernah ubah, memang terbaik. Jadi kita sokong hari ini pada dulu dengan kita penuh dengan pilihan kita. Okey, terima kasih. Okey, baik.
memang support IKS kita. Memang panjang ceritanya daripada awal sampailah sekarang. Kalau tak ada masa yang masuk, tak ada nak Iman dikenali di berantai negeri. Alhamdulillah dengan izin Allah kan. Okey puan-puan, saya nak bagi tahu mulanya awal puasa Acik daripada 3 perisa kan. Tapi sekarang dah ada 17. Yang paling rare kat sini kata tu Acik memang kat sini pantai keliling memang tak ada tumbuh lah. Kalau yang perempuan ni memang suka menanam pokok bunga kan. Durian adalah paling rare pada saya. Kami informasikan ketahanannya selama 8 bulan. 8 bulan ketahanannya bukan saja di durian. Assalamualaikum. Wah. Okey. Barang-barang Iman Kapit. Okey. Mana tes? Oh, buat dah buat dah. Oh, dah buat dah. Kita tengok Okey. Mana? Menggigil dia tangan. Macam mana buatnya? Tak boleh tunjuk. Okey. Kita juga ada gel dari ketam. Oh, letak tu. Boleh. Kita letak ni. Ada matcha, kita ada peanut, kita ada kopi, strawberry. Kita ada aiskrim yang ni. Tu, kapit ada kapit ni. Yang ni. Original. Oh, ni ada siapnya. Okey. Beli 3 RM45 sahaja. 3.50. Lepas tu nak asap apa? Congkel dia. Okey, lipat dia. Tu. Oh, tu dah kapit dia. Okey, tu dah dia kopengnya. Kuih kapit. Kita ada lipat. kulit lembu. Lepas tu sapu. Kulit lembu Kuiti. Kapit dia. Okey, tu dia. Daripada Kak Fazila. Sila rasa. Rasa. Oh, main rasa. Kita ada pelagak, ada batang. Oh, ni durian ni. Boleh rasa, boleh cerita. Oh, ni yang mesin baru ni. Mesin baru ni. Adalah yang paling bestnya kat sini adalah kapit durian. Rasa puan. Durian. Durian rasa puan. Okey, kita tengok durian. Mana? Ni Memang best seller kat sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Perempuan semua tak grade Durian, durian. Hanya di Iman saja Bismillahirrahmanirrahim. perempuan akan jumpalah kuih kapit durian. Yang lebih daripada 3 flavor yang selalu kita jumpa kat luar sana lah. Oh, tu dia. Lapu. Tak perlu tunggu masa, makan saja. Oh. Makan ya. Kita makan, sambil-sambil makan kita akan bagi taklimat dia. Okey, jom. let's go. Okey, sekarang lokasi kedua kita di Pau Frozen. Pau Mus. Mus Ringah binti Ismun Ya. Okey, jom kita pergi ke Pau Mus pula. Let's go. Kita makan lagi pecal. Oh, pecal sedap pecal dia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah pagi ni Loli TV Travel bersama rakan-rakan di Jom makan pecal. Ya. Mustika Enterprise. Muspau. Pau. Okey. Kita ada pau. Air. Sambal pecel So sambal pecel dengan apa dah siap dah ke sini. Sambal pecel ni ada depan ni. Dia ada depan. Oh, sedap ke? Sedap. Oh, dah siap dah. Oh, ni sambal pecel Oh, sambal pecel. Makan.
masuk. Okey, jadi dalam kita boleh campur kuih ni boleh Alhamdulillah, tempat ketiga kerepek, aneka jenis kerepek dan biskut asal Tusimah. Okey, dia ada sediakan punten Okey, punten dah siap. Oh, Punten dah siap. Kita buat demonstration. Okey, buka. Ambil. Kita buat. Salah. Kita buat mana dia besok? Masa pergi. Salam. Kakak biasa makan ya? Dua. Jemput makan punten. Punten Oh, ni punten. Boleh makan dengan Okey. sebelah pas. Kita sampai di Tusimah kerepek. Jom makan dulu. Sambal goreng ada. Okay, jom kita rasa makan rutin dan juga aneka kerepek untuk tester Kerepek peria pun ada, boleh rasa. Okay. Kerepek peria. Salam. Kabar yang Waras. salam barakah daripada kami sekeluarga untuk amal ibadat kita, untuk rezeki kita, untuk kesihatan kita, Amin. sahabatan kita yang semoga bahagia. Ya, dengan punten ni boleh nyanyi boleh. Mana-mana boleh. Boleh tu. Oh. Wak kain. Kuah rojak. Baik. Kuah rojak. Ini apa nama? Mazola. Mazola. Beli lagi. Okey, assalamualaikum. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, hari ini geng Loli TV Travel berada di Okey ini baru 2 tempat ni. Baru 2 tempat 3 tempat. Ikan belum lagi ikan.